naik. Okay, Bapak. Bye-bye. Bye-bye, Atok. Kita tempat duduk dah. Yang kejut budak. Kenapa yang kejut budak-budak? Bapak nak angkat beg. Dimohon untuk tidak menginjak garis kuning demi keselamatan diri Anda. Okay, kita nak cari LRT station. Dah sampai dekat Sudirman Station. Dah sampai station Duku Atas LRT. Nak pergi ke Stesen Halim. Penat juga ni. Kicap ketiak. LRT dah ada. Okay. Beli tiket. Papa letak baby je. Naik Wish. Bayar tau. Jangan ke sini. Kenapa baby? Jatuh kat mana? Baik, baby. Mama tak? Ambilkan beg mama. Kenapa? Ni current speed sekarang 343 km per hour. Laju tak? Papa dia nak roti, Papa. Totalnya itu saja 70,000 ya. Okey. Terima kasih. Jatuh apa tu? Abang tolong angkat kan? Okey, terima kasih dah, jom. Roti baby ada kat sana. Eat kat sana. Go, careful. Careful. Okay, nak makan dah. Mama tengok ni. Tengok apa? Tu itu dia bakar kan. Itu ada roti cheese. Kejap. Baby nak. Kejap. Roti cheese chicken kan. Sedap. Dah sampai stesen. Kita dah dijemput Pak Norman. Dalam kawasan Bandung lagi. Tiket Dusun Bambu ni orang lain semua dah ada tiket Wish. Jadinya tak payah bayar. Tapi sebab adik baby dia free naik Wish, jadi dia kena bayar kat sini. Sebab dia atas 80 cm. Contact lens hilang. Ada sebelah je. Tak pernah dibuat orang contact lens hilang. Baby, abang. Hilang sebelah. Hilang sebelah. Ada sebelah je. Tak pernah dibuat orang contact lens hilang. Baby, abang. Hilang sebelah. Hilang sebelah. Tak ada orang. Orang tak nak ni. Tanya dia macam mana. Ni Abang pandai lah dia tak tahu. Papa ni record lah video. Papa tak pernah nak record video. Tapi dia tak pernah nak ikut sedapnya angin. Tak pernah ikut mama. Mama video tak buat apa. Ikut Bidayah. Apa untuk sayang. Hati-hati kan sikap baby. Dia tengok ada TV. TV. Tak nak. Tak nak tak payah. Tak tanya baby nak naik horse ke? Tak nak. Tak nak tak payah. Berhenti cepatlah sikit. Mama dia buat video. Nak tolong nak papa. Tengok itulah masalahnya anak papa tu. Selipar dia tu. Kalau tak abang pergi main lah dulu. Abang. Mac and cheese ke nak sausage dengan moza? Chicken honey mustard lah kan? Okay. Chicken honey mustard, mac and cheese. Jom order. Boleh je, boleh lah main baby. Baby nak play go. Tu. Main dekat tempat tu castle tu. Dan lepas tu adik baby tu turun lah keluar tak nak main. Lepas tu dah tak hujan dah ni. Mama dia makan mac and cheese. Okay, jom makan.
Masuk lain ni semua kena bayar. Baik kita duduk kat luar ni je. Baik. Baby, kita abang air. Di sini dek. Lagi, boleh naik dulu lagi. Coba tarik. Abang! Abang! Kita dah plan dah apa kita nak main kan? Tu kalau nak naik coaster tu. Pasar. Tu ada tempat, kat sini ada 4 tempat makan. Sekarang kita tuju je lah mana nak tuju sebab semua makanan Sunda. Chevrat. Kecil. Oh situ kalau air tempat terbuka. kita lalu tadi tu. Ha, itu kalau terbuka. Kecil. Sangat. Ada rambut. Smaller. Ya. Siapa buka aircon ni? Besar, luas. Kita punya tempat. Ha. Sabar. Dia minimum kat sini kena makan 600. 600 tu bersamaan berapa ringgit? RM170 untuk makan. Juga. Gula merah. Ini dia. Dah kenyang makan. Minimum tadi 600 tapi berharga 700 berapa? 30. Macam kita makan kat Sate Senayan. Tapi okey, makannya ni banyak. Sate ayam ni pun sedap. Sedap lagi kot daripada Sate Senayan hari tu. Martabak, Toblerone, Nutella. Besar. Oh, dia martabak. Ini ada. Nama martabak dia. Ya Allah, banyak gila. Sampai dah. Apa? Ada tumpah? Krim benda ni ke jatuh? Krim air. Ni martabak dia banyak Ya, ni Abang bilik kita. balik. Boleh. Macam terbalik je. Aduh, pergi cuci dulu. Esok baru ambil. Laundry kita jalan lah kat sini. Jom tengok apa yang ada di sini. Kita pergi hari tu kat sini juga kan? Nak makan Maggi goreng, ayam goreng. Maggi goreng, ayam goreng. Sebab ada Coco Crunch. Ayah nak roti bakar pun ada. Kalau nak bubur pun ada kat situ. Yelah, masih awal lagi kan. Sabar. Ayam berkakak. Ayam tak ambil view sana. Macam tu. Ambil view sana. Lepas tu tegak nanti ambil view juga sana. Kita nak letak dekat. Tengok kat TikTok ramai orang kan. Ni hari ni kita pergi. Tengok tak ada orang. Lagi. Orang belum datang lagi. Okay, air abang. Tu ada buai lagi baru balik. Oh, tengok tu kat bawah macam tu. Bawahnya macam ni. Takut nak pegang. Takut jatuh yang punya. Tu. Itu air panasnya kan. Nanti kejap lagi boleh celuk-celuk kaki budak-budak ni. Di kolam air panas. Sekejap. Tunggu air sampai. Itu panas gila. Air kat sana panas. Bila dah lama-lama duduk dalam ni dah tak panas sangat airnya. Ya, tempat tak panas. Kat sana. Jalan kat situ. Mama, nampak tak balik? So, Mama nak pakai kasut dah. Baby mana? Kakinya diangkat. Kaki dah. 1, 2, 3. Pegangan. Saya kena pegang. Dia suruh pegang. Itu kalau naik jambatan. Anak-anak. Kita dah siap dah ni. Kita minum air dulu. Teh manis. Dapat krim. Tak ada. Dalam beg sana.
Ada jual apa ke? Cuba tengok makanan apa tu ada bang. Ni view Ladante. Makan strawberry. Ini sekali hadap je habis. Ojek itu Patinggang. Sebab dia package dengan harga tiket tadi 100,000, jadi kena ke sini pula. Rasa macam Coco Crunch. Okey. Kalau okey nanti kita beli lagi. Bawa balik. Rasa macam Coco Crunch sebab ini made in Indonesia. Coco Crunch. Boycott. Naruto. Naturo. Jangan kat sana bang, jangan hujung-hujung. Mana suka macam buat kita takut tengok. Ada orang juga pula yang tak bagi. Ni tengok beli cempedak goreng. 25,000 10 pieces. Berapa ringgit ah? 25,000 tu. 25,000 tu berapa? 7 ringgit. Tapi sebab dia punya ni besar-besar. Kat ni tempat basuh tangan tu. Nak basuh tangan ke? Ada ni. Kawah putih. Okey, jom masuk. Masuk, jom. Kawah putih cakap boleh. Okay, kita ambil gambar kat sini pula. Lagi. Sebelum nanti. Dia tahu mama dia suka nak ambil semua. Itulah mama awak. Mama awak. Mama awak memang suka. Okay, ni nasi dengan bebek. Bebek separuh ekor. Abang nak kongsi dulu makan dengan mama? Ya. Tu nasi dengan ayam. Papa ni. Budak-budak order pizza dengan lasagna. Baby nak yang tu pun boleh bagi. Okay. Yes. Air kalau nak rasa yang satu lagi tu boleh. Is that yummy baby? Yummy ke? Ya Allah, macam orang lapar je papa. Lepas makan teh, minum teh. Solat. Seperti. Okay, tu kedai-kedai. Okay, dah jom. Salah teh ke? Tu musolah kat situ tadi. Tadi budak-budak main. Okay, dah jom. Kita nak balik dah. Balik. Okay, kalau nak tengok je boleh. Tengok, jom. Tengok. Okay, rabbit house. Kalau nak bagi makan, kena bagi 10,000. Kalau nak masuk je tengok, boleh. Rabbit besar. Rabbit dia gemuknya. Rabbit dia gemuk. Tu rabbit dia sejuk lah hujan. Malam ni diorang kenyang. Dah tak nak makan kat luar. Makan strawberry yang banyak beli tadi. Menu dia hari ni. Pokok. Hari ni strawberry semalam. Abang Zahir tak makan sebab dia dah muntah-muntah cerit. Makan Coco Crunch. Bila kena bayar sebab dia lebih 90. Dia sampai dulu. Baby tak boleh masuk. Tak boleh? Memang 5 tahun. Kok je. Nanti lagi tanggung. Benda ni memang macam ni baby. Tak boleh lagi laju lagi. Baby, kita dah. Buka lah baby. Nanti sedia pakai je. Tu tapi macam malas nak pergi situ. Kau kena bayar lagi nanti. So it. Musa tengah tu.
Tengah apa? Nabi Musa tengah apa? Tengah nak dapatkan kitab. Tongkat jadi ular. Waktu dia tengah dapat kitab, dosa ada satu orang datang kat sini. Lepas tu bawa benda ni. Lepas tu, Apa anak lembu emas ni? lepas tu dia syaitan pun ada masuk lembu emas. Lepas tu Bani Israel tunduk apa? Menyembah lembu emas. Rumah hantu. Mama terkejut. Tak terkejut pun. Mama kan selalu tengok. Mak angker. Nanti tak boleh buat video. Jadi kita tak boleh kat sini je. Ish. Takutnya. Masuk lagi dah takut. Nah, atas tu kena bayar kalau nak masuk. Foto. Ayah nak foto ke? Oh, baru dia makan. Lambat lah. Dia kena bau. Respon dia. Fotonya. Dah, jom. Next pula. Rabbit pula. Rabbit. Kenapa rabbit tak? Sabar, kita akan terbang. Terbang sikit. Okay, diorang main VR. Dia ulang balik. Rabbit pula. Rabbit macam dah kenyang. Dia tak layan kan dah. Ni sebab ada budak-budak tadika ni ramai. Sana. Okey, nanti kita ke sana. Baby, jom. Ramai budak-budak tadika ni. Banyak makan. Sebaik Papa beli 10,000 je. Sampai rabbit dah tak nak dah. Tak nak. Dia dah rasa bau pun dia kata bosan je. Dah. Tak nak. Mama dia percayakan anak dia Dia goncang-goncang mama dia ni Goncang-goncang tu. Okay. Nanti air naik dengan papa dia sebab baby tak boleh naik. Tadi dah termasuk dalam paket. Macam teringin nak naik rainbow slide tu. Tapi bila dah datang takut. Tak ada. Tak naik dah pun. Tiga, turun. Tutup mata. Ni challenge saya. Panas. Turunlah. Kenapa? Tengok tu. Jadi kalau tak lepas ni kita boleh ajak. Oh, boleh naik benda tu ke? Naik atas tu. Tu ah. Jatuh ke tak tu? Kita pusing guys. Di situ kolam. Budak-budak nak pergi kolam nanti. Last sekali lah pergi kolam.
Lepas tu kita dah boleh turun lah kot. Penat dah. Kalau melanggar dengan Abang Zarif. Ni dia main dulu trampolin ni. Dia sampai limit umur. Okay. Abang Zarif tak boleh ni. Dia dewasa tak boleh. Lepas tu ada juga ni. Tekan gas. Belum start lagi, kita dah suruh tekan gas. Kita habis gas kita. Okay, kita dah ready nak naik bump car. Kita punya mungkin Mama naik dengan Zahran, Papa dengan Zakwan. Abang Zarif sorang-sorang. Nak Papa. Okay, last ya sekarang ini. Kenapa komedi kita? Kalau kat sini. Tak payahlah letak hot dog kat situ dulu. Abang kejap lagi pun boleh makan. Kita makan ayam penyet Surabaya. Anak-anak tinggal dalam kereta sebab dia orang dah kenyang. Indonesia tapi nak alpukat macam tak sah. Tempe. Okay, mari kita makan. Okay. Ni chokopai. Petang je hujan. Tengok kat Kartika Sari ni. Apa yang ada? Dia ada kek juga tapi tadi kita dah beli kek. Ini sebab viral. Okay, mari kita rasa. Kalau apa ni stop nak try mana satu lagi enak. Sebab yang ni dia tak ada ni kan, tak ada Indonesia punya Kanan ni apa mango habanero, fries. Ambil sendiri, ambil chicken bite dengan ayam. Okay, boleh lah total RM60.